Dia tidak memakai mahkota, tetapi dia mengawal suasana. Dia bukan pelakon utama, tetapi tanpa dia, sebuah majlis akan hilang nyawanya. Pernahkah anda berdiri di atas pentas, mikrofon di tangan, namun tiba-tiba lidah menjadi keluh, peluh dingin memercik dan suasana menjadi hening sepi tanpa bicara atau krik-krik? Jangan risau, kehadiran saya di sini bukan untuk membiarkan suasana terus sepi, tetapi untuk kita berkongsi rahsia bagaimana kita boleh menakluki pentas dengan penuh gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pecinta buku sekalian. Saya Yusratul Fazira binti Mat Yazid Zahid yang kini sedang menimba ilmu di teratak Sekolah Menengah Kebangsaan Air Keroh. Kod sekolah saya ialah MEA 2100. Hari ini, saya ingin membawa anda menyelami sebuah naskah yang bukan sekadar buku motivasi biasa, tetapi sebuah jalan pintas untuk kita terbang lebih tinggi di atas pentas. Buku bertajuk The Art of a Successful Host ini merupakan hasil nukilan Syahril Sarapudin, seorang pengacara majlis profesional dan penyampai berita yang sangat berkaliber. Hadirin sekalian, cuba lihat kulit belakang buku ini. Penulis menyenaraikan dilema yang sering menghantui kita. Daripada masalah sukar untuk bersikap spontan, rasa syok sendiri ketika berbicara, hinggalah berasa buntu untuk mencipta soalan yang berkualiti. Kita sering tertanya-tanya, di mana silapnya? Rupanya, rahsianya mudah. Namun, dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekalian. Syahril Sarapudin membetulkan minda kita. Beliau menjelaskan bahawa hos bukan sekadar pemegang mikrofon, tetapi seorang tuan rumah. Apabila kita pegang gelaran tuan rumah, matlamat kita berubah daripada mahu nampak hebat kepada mahu menjaga hati setiap tetamu yang hadir. Hadirin dan hadirat sekalian, terdapat 3 kategori seorang pengacara majlis. Pertama sekali ialah lawak dan berjenaka. Kebiasaannya, pengacara yang membuat penonton tertawa cenderung diingati orang ramai serta sesuai untuk program komedi atau hiburan. Yang kedua merupakan santai. Lebih tepat sekali, santai dan berinformasi. Sebagai contoh, juruhebah atau juga dikenali sebagai juruhebah radio yang selalunya bersahaja dan mesra, mampu menambah hati semua lapisan masyarakat. Misalnya, sinaran radio Hot FM. Yang terakhir pula ialah pengacara majlis yang bersikap serius untuk melalui temu bual berkenaan isu-isu yang berat seperti politik, ekonomi, jenayah, tragedi serta bencana. Sudah tentu topik ini memerlukan persona yang serius kerana kandungan jawapan yang disampaikan melibatkan fakta dan akan dirujuk oleh pendengar dan pihak media. Menarik bukan? Sekarang saya akan kongsikan rahsia yang telah saya pelajari daripada buku ini. Yang paling saya ingin tekankan ialah bahasa tubuh ketika berbicara. Menurut kajian psikologi, keberkesanan komunikasi kita hanya 7% datang daripada patah perkataan. Selebihnya, 38% dipengaruhi oleh nada suara dan 55% oleh bahasa tubuh. Sudah terang lagi bersuluh bahawa postur tubuh yang tegak dan yakin menunjukkan diri dominan dan lebih berautoriti. Pendengar pun secara sedar tidak sedar akan lebih tertarik kepada penyampaian kita. Namun begitu, apa yang perlu kita lakukan sekiranya tetamu temu bual belum sampai ketika siaran langsung di atas pentas? Tanpa ragu lagi, perasaan kaku akan menyambar seperti kilat yang menyambar pepohon, datang tanpa amaran dan meninggalkan kita dalam kekalutan. Mesti anda tertanya, bagaimana kita hendak mengatasi halangan ini? Orang tua-tua pernah sebut, usaha takkan mengkhianati hasil. Oleh itu, persediaan yang rapi hendaklah dilakukan.
Buku ini juga ada membekalkan beberapa situasi untuk anda berlatih. Mudah sahaja. Bercakap di hadapan cermin selama 2 minit tentang gambar yang ditunjukkan. Mencabar tapi seronok. Sebagai pelengkap hujah, semoga perkongsian ilmu di dalam buku ini dapat mengubah perspektif hadirin dan hadirat sekalian untuk memberanikan diri bercakap di hadapan khalayak ramai. Akhirul kalam, Syahril Sarapudin mengingatkan kita semua, jangan pernah puas mencari ilmu kerana ilmu itu tidak akan ada penghujungnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.